Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak calon SPM tahun 2025. Hari ini Ustazah akan sharekan tips secara umum subjek PAI supaya kamu mendapat markah A+ dalam subjek pendidikan Islam. Yang pertama, kita mesti buat kepala ayat. Baik, kepala ayat itu apa? Iaitu soalan selepas kata tugas soalan. Kenapa kena buat kepala ayat? Kepala ayat kena buat supaya anak-anak jangan tertinggal soalan. Baik, yang kedua, mesti buat jawapan dalam poin, kecuali soalan kibat. Yang ketiga, anak-anak kena tahu kata tugas soalan mana yang perlu buat isi sahaja dan mana perlu buat isi dan huraian sekali. Baiklah, Ustazah akan terangkan. Baik, untuk jawapan isi sahaja, iaitu anak-anak tengok kata tugas soalan, nyatakan, berikan, senaraikan sahaja. Manakala kata tugas soalan terangkan, huraikan dan juga jelaskan, anak-anak kena buat isi dan huraian. Macam mana nak buat huraian? Anak-anak tambah sahaja perkataan suka, iaitu S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar. Jadi inilah dia tips untuk anak-anak dapat skor markah A+. Baik, seterusnya untuk soalan perbezaan, anak-anak jangan lupa buat kolom ataupun jadual supaya perbezaan itu setara ataupun sama apa yang aspek anak-anak bezakan. Dan yang terakhir, jangan sesekali tulis jawapan dengan negatif. Iaitu apa dia negatif? Iaitu dengan perkataan tidak. Contoh soalan, jelaskan adab terhadap alam sekitar. Anak-anak jangan tulis tidak membuang sampah merata-rata. Itu adalah salah. Anak-anak akan dapat kosong markah. Jadi macam mana anak-anak nak dapatkan markah? Kena positifkan dia. Jangan buat tidak. Kena tulis membuang sampah di tempat yang disediakan. Okey anak-anak, dapat semua tips ini? Okey, jangan lupa follow TikTok YPM Mara untuk tips-tips berikutnya. Okey? Good luck semua.